Seorang wanita 22 tahun, Siti Alia Clara Noruddin, hilang secara misteri selepas kali terakhir dikesan keluar dari rumah di Taman Kundang Jaya Rawang tanpa sebarang jejak hingga hari ini. Dan lebih mengejutkan, kes lain turut viral seperti kes Nik Nur Hidayah berusia 15 tahun yang sempat menghantar pesanan WhatsApp terakhir sebelum terus hilang tanpa kembali ke rumah selepas tamat sekolah. Kedua-dua kes ini mencetuskan tanda tanya dalam kalangan masyarakat Malaysia kerana tiada petunjuk jelas tentang keberadaan mereka sehingga kini. Lebih mengejutkan, beberapa kes kehilangan lain yang hampir sama turut berlaku di Kedah, Puchong dan Selangor, dan di sini admin ingin senaraikan 5 kes orang Malaysia hilang tanpa dikesan. Nombor 5, hilang tanpa jejak di pokok Sena. Menurut berita harian, terdapat kes kehilangan remaja perempuan dikenali sebagai Nur Diana Alias yang berusia 17 tahun yang mula mendapat perhatian selepas dia dilaporkan hilang pada 9 Mei 2026 di kawasan Pokok Sena, Kedah. Kehilangannya disedari ahli keluarga selepas remaja tersebut gagal dihubungi sebelum satu laporan polis dibuat pada 10 Mei 2026. Susulan laporan itu, pihak polis Diraja Malaysia melalui Ibu Pejabat Daerah Kota Setah telah mengeluarkan hebahan rasmi meminta bantuan orang ramai bagi mengesan mangsa. Kali terakhir mangsa dilihat memakai baju putih, seluar hitam dan bertudung sebelum dipercayai keluar menaiki Perodua Alza putih bernombor pendaftaran KDS 6082. Polis turut mengedarkan poster kehilangan serta gambar mangsa bagi membantu usaha pencarian. Setakat perkembangan terkini, sehingga 18 Mei 2026, tiada pengumuman rasmi daripada pihak polis atau keluarga yang mengesahkan Nur Diana Alia Zainari sudah ditemui. Oleh itu, kes ini masih diklasifikasikan sebagai kes orang hilang dan usaha mengesan mangsa dipercayai masih diteruskan. Nombor 4, hilang lepas tuition dan tidak kembali. Terdapat kes kehilangan remaja 16 tahun Nur Syifa Tasnim Zurni yang mula mendapat perhatian selepas dia dilaporkan hilang di Alor Star Kedah pada 31 Januari 2026. Mangsa disedari hilang oleh ibunya selepas tidak hadir ke pusat tuition di hutan kampung seperti kebiasaan. Laporan polis berkaitan kehilangan mangsa dibuat sekitar jam 3 petang pada hari yang sama sebelum pihak polis melancarkan usaha mengesan mangsa. Dalam kenyataan polis, Nur Syifa Tasnim Zurni dilaporkan mempunyai ketinggian 156 cm, berat badan 50 kg dan berkulit cerah. Pihak polis turut meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan keberadaan mangsa supaya segera tampil membantu siasatan. Kehilangan remaja itu turut tular di media sosial apabila gambar serta maklumat dirinya disebarkan oleh orang ramai bagi membantu usaha pencarian. Setakat ini, belum terdapat sebarang kenyataan rasmi daripada pihak polis atau laporan media yang mengesahkan sama ada mangsa telah ditemui atau sebaliknya. Kes ini menimbulkan kebimbangan masyarakat kerana melibatkan remaja bawah umur yang hilang secara tiba-tiba selepas gagal hadir ke pusat tuition. Nombor 3, hilang selepas kali terakhir dilihat di rumah sendiri. Menerusi berita Sinar Harian, kes kehilangan remaja lelaki dikenali sebagai Muhammad Adam Khairul Izzuan 15 tahun mula mendapat perhatian selepas dia dilaporkan hilang dari sebuah rumah di Kampung Tengah Batu 13, Puchong sejak Ahad 3 Mei 2026. Menurut Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat, laporan kehilangan mangsa diterima pihak polis pada jam 9 pagi Isnin dan menurut polis, Muhammad Adam kali terakhir dilihat di nombor 4 lot 126 Jalan Kempas, Kampung Tengah Batu 13, Puchong sebelum dilaporkan hilang oleh keluarganya. Susulan laporan dibuat, polis mengedarkan hebahan orang hilang dan meminta orang ramai yang mempunyai maklumat menghubungi IPD Subang Jaya atau Pegawai Penyiasat Inspektor Nur Hafizah Zulkafli. Setakat perkembangan terkini, masih belum terdapat pengesahan rasmi bahawa mangsa telah ditemui. Tiada kenyataan terbaru daripada pihak polis atau keluarga mangsa mengenai lokasi sebenar remaja itu sehingga kini. Kes ini masih diklasifikasikan sebagai kes orang hilang dan usaha mengesan mangsa dipercayai masih diteruskan oleh pihak berkuasa serta orang awam. Nombor 2, bayang terakhir di Kundang Jaya. Menurut Malaysia Gazette, kes kehilangan wanita berusia 22 tahun Siti Alia Clara Noruddin mula mendapat perhatian selepas dia dilaporkan hilang sejak 30 Mac 2026 di Rawang, Selangor. Mangsa dipercayai keluar dari rumahnya di Taman Kundang Jaya sebelum gagal dikesan oleh ahli keluarga. Laporan polis dibuat pada 6 April 2026 di Balai Polis Kundang, lalu IPD Daerah Gombak. Timbalan Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendent Abang Kadiri Abang Wasli, membuka siasatan orang hilang dan mengedarkan maklumat mangsa bagi membantu usaha pencarian. Usaha mengesan wanita itu kini giat dijalankan dengan bantuan masyarakat sekitar Rawang dan Kundang. Dan setakat perkembangan terkini pada Mei 2026, tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh pihak polis yang mengesahkan bahawa mangsa telah ditemui. Kini bermakna wanita berusia 22 tahun itu masih dikategorikan sebagai orang hilang dan usaha pencarian masih diteruskan oleh pihak berkuasa. Kes kehilangan ini sekali lagi menimbulkan kebimbangan masyarakat terhadap keselamatan golongan wanita muda yang hilang secara tiba-tiba tanpa sebarang petunjuk jelas. Nombor 1, pesanan WhatsApp terakhir sebelum hilang tanpa jejak. Menerusi berita Sinar Harian, kes kehilangan remaja perempuan berusia 15 tahun Nik Nur Hidayah
Hidayah Nik Abdullah dilaporkan hilang di Kuantan, Pahang pada 19 Jun 2025. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Wan Muhammad Zahari Wan Busu, mangsa tidak pulang ke rumah selepas tamat sesi persekolahan. Ibunya yang berusia 49 tahun dikatakan menunggu hampir sejam di hadapan pintu utama sekolah sebelum menyedari anaknya tiada. Mangsa kali terakhir dilihat memakai pakaian seragam sekolah dan sekitar jam 6.30 pagi ketika menghantarnya ke sekolah. Siasatan awal polis mendapati mangsa dilihat bersama seorang rakannya bernama Kalisha menaiki sebuah kereta Perodua Azia berwarna putih dan keluar melalui pintu belakang sekolah. Ibunya juga kemudian sempat menerima balasan WhatsApp daripada mangsa sekitar jam 8.23 malam pada hari kejadian. Namun selepas itu, mangsa gagal dihubungi dan masih tidak pulang ke rumah. Polis juga mengesahkan tiada sebarang pertelingkahan berlaku antara mangsa dan ahli keluarganya sebelum kejadian kehilangan tersebut berlaku. Setakat perkembangan terkini, belum ada kenyataan rasmi bahawa mangsa telah ditemui. Itulah antara beberapa kes kehilangan misteri yang pernah menggemparkan rakyat Malaysia melibatkan remaja dan wanita muda yang hilang tanpa jejak dalam keadaan yang masih menjadi tanda tanya hingga hari ini. Ada yang hilang selepas tamat sekolah dan ada juga hilang selepas keluar rumah seperti biasa. Kadang-kadang perkara seperti ini tidak dapat dijangka dan kita mestilah sentiasa berwaspada. Jom komen pendapat anda dan komen juga idea video seterusnya.